Esok dah nak masuk Ramadan. Aku ni dah bersedia ke? Dapat ke aku jalani ibadah puasa Ramadan kali ni? Alhamdulillah, bulan Ramadan akan tiba lagi. Dalam satu hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu syurga, akan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Kemudian, sebagaimana yang ada dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, sambungannya daripada hadis yang seperti ini tadi, akan ada suara yang menyeru, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Akan ada suara yang menyeru, wahai pemburu dan mereka yang ingin melakukan kebaikan, terimalah, aqbil, dan wahai mereka yang suka melakukan kejahatan, aqsir, maka berhentilah. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, demikian itu berlaku pada setiap malam. Ini menunjukkan bulan Ramadan cukup istimewa dan cukup mulia dengan begitu banyak fadilat dan kelebihan yang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita melakukan persiapan dan juga persediaan yang secukupnya. Antara persiapan dan juga persediaan yang sepatutnya kita boleh lakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia ini ialah yang pertama, persiapan pada sudut ilmu. Maka ulang kaji, kita mentelaah, kita baca kitab fiqh yang berkaitan dengan hukum hakam puasa, falsafahnya, perkara-perkara yang membatalkan puasa, berkaitan dengan niat, rukun dan syarat-syaratnya dan seumpamanya. Yang kedua adalah persiapan pada sudut jasmani, fizikal badan kita ini. Kita doa dan kita persiapkan supaya kita dalam keadaan sihat, panjang umur, boleh melakukan dengan sempurna dan terbaik. Dan yang ketiga, tidak kurang pentingnya, iaitu persiapan dan persediaan pada sudut kewangan dan ekonomi. Kerana pada bulan Ramadan ini, bersedekah padanya itu adalah sedekah yang paling afdal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Anas, Nabi SAW bersabda bila ditanya berkaitan dengan sedekah apakah yang paling afdal, Nabi jawab, sedaqatun fi Ramadan, iaitu bersedekah dalam bulan Ramadan. Satu lagi yang penting berkaitan dengan sedekah juga adalah memberi makan iftar kepada mereka yang berbuka puasa. Ini akan dapat fadilat seperti pahala orang berbuka puasa itu. Semoga kita semua bersedia dan bersiap menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan hati yang gembira, bersungguh-sungguh, dan semoga kita diberi taufik untuk merebut segala macam yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Dan yang lebih utama, Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Macam ramai je yang buat 8 ni. Aku pun buat 8 je lah. Ke mana, Din? Baru 8. Alamak,